bila dia ketekak sini, kalau dapat rasa, kalau tak dapat rasa macam saya tak rasa apa-apa pun, normal lah. Tapi itu kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Ini saya semalam dah start tugas lah. Okey, ini video santai-santai saja. Okey, video santai-santai. Kita sambung balik pasal influenza. Okey, influenza ni saya nak beritahu. Nanti awak boleh search lah kalau awak nak detail. Okey, bila saya terkaji-kaji, kita baca-baca info-info kan, rupanya influenza ni dah lama dah, bukan baru. Okey, lepas tu dalam masa yang sama, influenza ni anda boleh dapatkan vaksin setiap tahun. Apa nak cakap kan, influenza ni kan, dia boleh berada kat mana-mana tu, dan dia boleh berubah, dia boleh tingkatkan dia punya kekuatan dia. Nampak tu. Okey. Jadi antibody nak kena kuat lah. Okey, mana yang okey lah siapa yang ada macam sakit-sakit apa semua, antibody dah tak kuat, boleh lah dapatkan dapatkan rawatan untuk influenza, maksudnya injek lah, untuk dapatkan antibody lawan influenza. Okey, sebab ubat tu memang dah lama ada dah, tapi tiap tahun injek. Tapi swasta lah, klinik swasta. Lepas tu dalam masa yang sama, ni info-info lah, info-info santai-santai. Okey, influenza ni dia ada tahap, dia ada 4 tau. Okey, yang biasa D, okey, atas sikit C, tapi yang luar biasa B dengan A. Okey, bila dah dapat influenza B dengan A kan, tak kisahlah B ke A ke, itu dah macam tahap kritikal lah kan. Macam saya cakap lah, macam saya pun tak sangka tiba-tiba saya A, tak rasa apa-apa. Okey, lepas tu kita flashback apa simptom dia. Okey, macam saya cakap dengan awak lah kan, demam berterusan lepas 2 minggu, lepas 2 hari, tak jalan makan ubat Panadol biasa pun tak jalan. Lepas tu dalam masa semua buat COVID test, buat influenza test. Ingat, influenza test dia tak ada. Okey, influenza test tak sama macam COVID. Okey, kena buat 2 test. Macam saya cakap dengan anda. Lepas tu dalam masa yang sama, okey, simptom dia macam saya cakap sebelum ni. Okey, sakit badan. Lepas tu paling drastik kan, influenza biasa dia akan main hidung. Maksudnya kat sini awak punya ni tersema. Okey, tersema. Lepas tu tekak pula, itu bergantung pada awak. Macam saya, masa saya tak tekak, saya tak rasa gatal apa-apa semua. Saya tak rasa gatal. Okey, lepas tu antibody, awak rasa badan awak dah lemah sangat. Okey, tapi apa-apa test dulu. Lepas tu kalau dah test, okey, dapat result positif dia. Okey, awak, yang saya nak katakan pada awak kan, kalau awak rasa awak nak quarantine kat rumah, okey, kalau awak rasa awak nak quarantine kat rumah, atau kalau awak rasa awak nak apa, nak dapat rawatan kat hospital kan, okey, kalau untuk rawatan hospital lah, boleh lah. Kalau ada sertifikat, awak boleh gunakan lah sertifikat awak. Tapi awak tanya dulu lah dengan awak punya ejen, atau awak tu direct call terus. Okey, macam saya cakap, insurans bergantung pada insurans awak. Bukan semua insurans akan ambil tau. Insurans tertentu je akan ambil. Okey, lepas tu kalau awak nak pergi hospital kerajaan, okey, boleh pergi. Tapi cuma sabarlah, banyak sabarlah
sebab ramai orang. Okey, lepas tu yang ketiga pula, kalau awak rasa awak nak kuarantin kat rumah, dia macam saya nak cakap lah, dia ni awak macam mana nak cakap awak nak kuarantin kat rumah tapi kena siap sedia dia punya ubat-ubat dia. Okey, sebab apa, influenza ni, dia main kat tekak tau. Okey, dia main kat tekak. Tekak. Jadi influenza ni nak kena bunuh virus dia. Okey, dia tak macam dengan COVID. Okey, kita Allahumma salli Muhammad, kita makan antibody, kita supplement antibody semua kan. Lepas tu kita ni Okey guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okey, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okey, kamera dashcam bukan lagi satu kendak tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Okey, dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Okey guys, semua kan. Sebab COVID dia terus serang salur paru-paru terus. Okey, tapi tekak dia tak anu sangat. Tapi macam influenza dia main kat tekak awak dulu. Bila dia main kat tekak sini, kalau dapat rasa, kalau tak dapat rasa macam saya tak rasa apa-apa pun, normal je. Tapi itu kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Itu ikut pada diri lah. Ikut pada diri awak. Sebab saya tu serang, saya memang tak rasa, saya macam saya cakap, saya tak sakit tekak. Itu dia. Jadi tak sangka pula ya. Okey, jadi kalau awak nak rawatan kat rumah, ini video perkongsian. Okey, awak nak buat rawatan kat rumah. Okey, awak nak buat rawatan kat rumah. Okey, ni untuk ni saya tunjuk bawah. Okey, ni ya. Okey, ni untuk influenza. Awak boleh dapatkan dekat farmasi. Okey, dapatkan dekat farmasi ni. Ni ni untuk influenza. Ni. Okey, ni ada KKM ni. Okey, ni ada KKM. Nampak tak? Okey, ni ada lulus KKM. Okey. Okey. Ni. Ni. Okey, makan dia. Awak makan. Okey. Awak makan sehari 2 kali, siang dan malam. Kena habiskan. Okey, dia satu tablet je. Ni. Satu tablet, satu panggil ni, satu papan. Satu papan ada 10. Okey, ada 10 ni nak kena habiskan. Okey. Nak kena habiskan. Kalau awak nak kuarantin kat rumah. Okey. Tapi dalam masa yang sama, okey, dalam masa yang sama standby lah ubat demam, antibiotik apa semua kan. Untuk influenza, awak nak kena liputi ni ubat ni sekali sebab nak bunuh virus influenza yang dekat tekak tu. Okey, lepas tu ubat sakit tekak ke, ubat yang gula untuk tekak. Kalau nak boleh juga. Kalau tu boleh beli juga. Kalau apa-apa hal, kalau saya nak tegaskan, kalau awak alergi ubat, awak minta rujukan doktor dulu. Okey, kalau misalnya okeylah saya mudahkan cara anda sekiranya anda menghadapi influenza. Okey. Okey, kalaulah awak dah masuk 2 hari awak dah makan ubat, demam juga, demam berterusan, lepas tu bila cek, okey, bila awak dah jumpa doktor, doktor dah keluarkan MC. Okey, lepas tu dalam masa yang sama, company awak tak cover untuk buat checking influenza. Okey, awak nanti balik rumah, yang MC awak tu awak tunjuk dulu kat company awak. Okey, nanti hari kedua tu, okey, tak salah hari pertama, hari kedua awak dah pergi dah dapat MC kan. Lepas tu untuk buat medical check up tu, company awak tak cover, tak pun awak nak buat sendiri kat rumah. Okey, awak buat dulu COVID test, awak buat dulu ujian influenza. Okey, awak dah buat, bila awak dah buat,
okey, kalau antara COVID tu tak ada positif, influenza tak ada positif, okey, maksudnya awak tu okey, nanti awak tanya dengan doktor lah sebelum buat cek nanti lah. Kita ni ada apa-apa tak doktor? Sebab tu kalau macam ni kena buat ujian dulu, kena buat ujian test dulu. Okey, COVID dengan influenza. Kalau tak ada negatif, awak tunjukkan dekat doktor, bawa tu sampel tu. Okey, saya dah buat ujian. Dah buat ujian test. Okey, negatif. Okey, tunjuk kat doktor. Jadi maksudnya awak bukan influenza, tapi kalau influenza ke COVID, okey, kalau tu tunjuk kat doktor. Maksudnya awak dapat rawatan, makin awak demam, denggi ke apa semua kan. Okey, ada dapat. Yang penting buat test dulu. Okey, dah lepas tu okey, awak dapat influenza. Okey, maksudnya lepas tu dalam masa yang sama okey, awak tak ada insurans. Lepas tu awak pula, aku malah lah pergi hospital. Nanti kan macam-macam lah hal. Nak ni lah apa semua, nanti adalah injek-injek apa semua. Okey, jadi awak karantin je diri awak kat rumah. Kalau awak rasa macam berat nak pergi hospital lah kan. Nak buat. Okey, ada setengah kan orang kan susah nak pergi hospital kan. Tapi dalam masa yang sama, okey, awak karantin diri awak. Okey, lepas tu ubat-ubat demam, ubat-ubat antibiotik, apa semua. Kalau awak didapati influenza, okey, awak kena standby. Lepas tu ubat batuk, lepas tu ubat tekak, gula-gula, nak bagi tekak awak rasa relax. Lepas tu ni paling penting, ubat ni paling penting. Okey, ni ubat untuk influenza. Influenza mesti nak kena ni nak kena liputi ubat ni, wajib. Siapa yang dapat demam influenza kena wajib liputi ubat ni. Ni boleh dapatkan dekat farmasi. Farmasi tertentu je yang ada jual. Okey, ni kena tengok ada dulu Kementerian Kesihatan ni, PKM ni. Okey, paling penting apa-apa macam saya cakap, awak nak kena maklumkan dulu awak alergi ubat ke tak. Okey, kalau alergi ubat baru beritahu doktor atau farmasi tu. Okey, kalau tak alergi ubat, tak apa. Okey, cuma ni video santai-santai. Okey, saya harap video ni bermanfaat untuk anda semua. Dari saya, Awalana Gentle Perang, Abang pergi videoan dulu sayang. Okey, tamatlah sudah video khas untuk influenza. Okey, saya harap video ni bermanfaat untuk anda semua. Boleh jadikan rujukan untuk kita semua. Assalamualaikum.